Dia menekan. Vision. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So macam biasa, hari ni aku pergi mancing. Hari ni aku ada dekat kampung Tanjung Serindit. So biasa kita datang sini, kita nak merakit kan. Tapi hari ni aktiviti memancing kita agak lain sikit. Aku nak cuba sesuatu yang baru. First experience aku, kita nak berkayak sambil memancing. So nanti aku akan share dengan korang, kita berkayak sambil memancing ni macam mana. So hari ni yang teman aku berkayak, Dan. Hai guys. So Dan dia approach aku. So dia kata, Mi, why not kita try kayak pula. Okay, aku okay je. So ni first experience kita ada kat Sungai Papan. Kita bersama dengan owner yang buat sewa kayak ni. Bang, siapa nama bang? Nama saya Mi, jaga raket mancing Sungai Papan. Dekat tempat sini kita ada sewakan raket. Raket kita ada 9 buah. Kita pun ada buat sewa bot juga. Bot 17 kaki dengan bot 21 kaki. Bot 17 kaki, enjin 15, siap minyak 10 liter 110. Bot 21 kaki, enjin 40 kuda, siap minyak 20 liter 210. Okay bang, hari ni kita betul-betul nak share pasal kayak fishing ni. Apa yang abang sediakan? Okey, untuk fishing kayak kita ada sewakan untuk pemancing. Kita ada 4 set. Kayak ni kita akan bagi life jacket, kita ada standby, kita ada bagi hand paddle, kita ada foot paddle. Biasa orang guna sand foot paddle lah. Yang ini untuk dia punya controller dia untuk ke kiri ke kanan. Untuk kiri ke kanan kita guna yang ni lah. Lepas tu adjust tempat duduk, dah steady, rasa sesuai, baru lock. Lepas ni boleh simpan barang. Sini pun nak letak kita punya peralatan yang sentiasa pakai, batu ke atau mata-mata kain boleh letak dalam ni. Belakang ni pun ada box juga. Belakang ni kalau nak letak umpan udang hidup ke, nak letak barang lain pun boleh juga. Untuk pancing biasa kita letak kat belakang ni lah, selesa sikit. Yang berminat nak sewa fishing kayak boleh contact kita. Nanti nombor kontak ada dekat bawah ni. Sebelum dia orang beli kayak, dia orang nak tahu dulu macam mana function kayak, dia orang pun boleh datang sini, boleh try. Okey, terima kasih kepada Sisik Kumpau kerana datang ke tempat kami, sudi buat review untuk kawasan kami. Thanks for share untuk spot-spot yang ada kat Sungai Papan ni. Okay, ni tak bang. Okey baik, terima kasih. Okay right. Okay guys, kita dah set up apa semua. Barang semua dah kat belakang ni. So this is first experience aku fishing kayak. So kita tengoklah apa hasil hari ni. Okay guys, kita nak pergi ke first spot. First spot ni depan ni je. Kita nak try main ketuk-ketuk dulu, tengok apa hasil. Okay guys, kita dah sampai ke spot yang pertama. So kita try main ketuk-ketuk sini sambil hanyut. Hari ni kita guna udang hidup saja. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata bukan mudah guys nak berkayak fishing ni. So aku respect gila lah siapa yang buat konten kayak fishing ni, macam vlog apa semua kan. Penat guys. Dan Vision ketarak besar siap ni. Oh, dah pandai berhenti guys. Ketuk-ketuk tak ada lagi ni. Vision, dah. Oh, Mantap. Oh, dia menekan. Vision. Come on. Aduh, jangan sangkut lah. Jangan sangkut. So guys, ni lah keadaan kita atas kayak ni. Sangat limited untuk kita buat pergerakan. Tapi bagi aku, kayak ni aku tak tahu apa jenama ni. Sangat stable lah, korang boleh berdiri. Tapi korang jangan joget pula, ada terbalik. Dan dah strike lah. So kita tunggulah apa hasil next. Okay guys, kita kat second spot yang ada tong-tong kupang ni. Dengan yang sebelah sana nanti kita akan pergi lah. So kita akan naik ke atas lah, sebab air tengah gerak pasang ni. So kita tengok apa hasil kat sini. Aduh guys, joran aku satu lagi dah terjun laut guys. Ni kita tengah try cari, mana tahu ada sangkut kan. Aduh, sedih guys, satu joran dah terjun laut. Kesilapan aku juga, pasal letak kat rod holder ni dia macam lembik sikit lah. So mungkin yang silap aku juga lah. So tak apa, kita teruskan berjuang. Aku tak ada strike lagi ni. So kita tengah set up. Kejap lagi kita nak pergi satu rakit GISB. So kalau kau tahu rakit GISB tu rakit siapa, kau cuba komen. Kita nak main ketuk-ketuk dekat bawah rakit dia. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah rakit GISB. So kalau korang tahu, rakit ni dulu dikenali dengan rakit Ikuan. Sayang lah, dah jadi macam gini lah rakit dia. Siapa pernah naik rakit ni, sila komen. Oh, rabak guys, teruk gila. Dulu rakit ni cantik,
sekadar ditinggalkan jadi macam ni lah. So kita try lah, tengok apa yang ada bawah ni. Okay guys, kita tambat dulu dekat rakit Ikuan ni ataupun rakit GISB. So korang kau tengok dia punya condition memang teruk lah. Ni dia punya surau. Tak ada. Okay guys, kita ke next spot. So ni kat area-area tepi-tepi bakau ni. Sekejap lagi kita masuk dalam sungai lah. Oh, bahaji Tajam tak minumnya? Tak. Angkat sikit Dan. Ha? Angkat sikit. Guys, ikan tak nak makan guys. Aku dah ngantuk lah ni atas kayak. So mana lagi spot dekat area Sungai Papan ni. Tapi best lah main kayak ni. Cuma itulah, penat lah, penat. Penat tu bagi aku normal lah. Untuk for the first time kan, first experience main kayak. Okay guys, kita berteduh sekejap. Tengah shot-shot, casting, kayu-kayu, hujan pula. Tapi ni sekejap je. So kejap lagi kita sambung balik. Last spot sebelum kita balik lah. Dekat rakit baru berhasil. Dekat kayak dah dapat. Boleh lah. Okay guys, kita teruskan ekspedisi kita. Walaupun hujan ni, kita dah tak ada masa dah ni. Kita dah kesentukkan masa ni. So kita akan ke second last spot. Then kita akan ke last spot. Lepas tu kita balik lah. Mission. Alamak, rabut. Okay guys, kita dah sampai dekat last spot. So hari ni experience yang sangat-sangat aku rasa memenatkan lah untuk mancing guna kayak ni. Walaupun penat, dia rasa macam seronok juga berkayak sambil memancing ni. So kejap lagi kita balik lah. Sebab hujan pun tak berhenti ni. Okay Sean. Oh, last man standing dah nak balik. Yeah. Alhamdulillah. Dah nak balik guys. Mantap. Okay guys, update sekarang pukul 6.10. Kita baru sampai dekat JT. So tamatlah sesi kayak. Aduh, aku tak boleh cakap pasal satu badan sakit. Apa-apa pun, ni experience lah, pengalaman aku dengan Dan. So Dan, macam mana Dan pengalaman berkayak fishing? Memang sangat mencabar, banyak guna tenaga, tapi shock, best. So kalau korang nak cuba, pastikan aku rasa korang kena build up stamina dululah untuk korang berkayak fishing. Inilah hasil kita untuk berkayak fishing. Jadilah. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisek Gempor TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisek Gempor, hey.